Alhamdulillah. Mahirah anda Ya, percaya kan cepat saya sampai. dah Sudah sampai 1 sampai. minit ini. Itulah kan Alhamdulillah. teknologi kita ni cukup menakjubkan. Espalini pun senyum di sana. Assalamualaikum Espalini, apa kabarnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya dan juga rakan-rakan setugas pada pagi ini sebetulnya semuanya dalam keadaan sihat dan ceria ya. Alhamdulillah, itu yang kita harapkan. Begitu juga dengan kita. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Seperti biasa, kita ingin bertanya juga apakah keadaan cuaca di daerah Blyth pada pagi ini? Alhamdulillah keadaan cuaca di sekitar Pekan Kuala Blyth pada pagi ini memang cukup mengizinkanlah seceria-cerianya kita ni pada pagi ini ya. Alhamdulillah. Jadi betul. Juga Espalini yang menyaksikan sampai pagi hari ini pastilah kan selain pada ibu bapa ada juga adik-adik kita ni yang baru mendapat keputusan ni kan Espalini mungkin diberikan kesempatan lah kepada Espalini mungkin ingin mengajukan ucapan tahniah dan sebagainya atau mungkin juga saranan ataupun mungkin nasihat kepada adik-adik kita ni yang mungkin ingin mendapatkan sedikit atau kan motivasi kan seperti yang dikongsikan Espalini mungkin ada sahajalah yang kurang mencapai matlamat dan sebagainya tapi kita harapkan agar mereka tidak berputus asa lah kan mungkin boleh berikan peluanglah kepada Espalini untuk mengongsikannya. Silakan Espalini. Baik, terima kasih Dini dan Mahirah ya. Di kesempatan ini saya dan juga rakan-rakan setugas mewakili ibu bapa, penjaga dan juga adik-beradik ya yang mungkin ada anak-anak ataupun adik-beradik yang sudah pun ya mengambil keputusan dan mendapatkan keputusan. Tahniah diucapkanlah sebetulnya kepada mereka yang mendapat keputusan yang cemerlang dan mungkin kepada mereka yang mendapat keputusan yang nyurang di target itu indah apa. InsyaAllah tani mencuba lagi ya. Peluangan ini mungkin bukan ini saja, insyaAllah peluang akan datang mungkin ada lagi ya. InsyaAllah. Tadi percaya kepada rezeki lah kan Espalini. Kalau bukan kali ini insyaAllah mungkin bukan untuk ini insyaAllah mungkin ada rezeki yang lebih baik yang telah pun ditentukan oleh Allah kan. Betul. Yang penting kita ni percaya ya kepada yakin kepada diri kita ni sendiri. Baik, kita ingin mengetahui juga apakah perkongsian bahan yang sudah pun disediakan dari daerah Blyth. Jadi apa kata kalau kita terus saja serahkan kepada Espalini. Silakan. Baik, terima kasih rakan setugas kita Dini dan Mahirah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Alhamdulillah Auda bersua kita kembali ya menerusi lintas langsung sampai pagi yang kami bawakan dari daerah Blyth. Bagaimanakah perkabaran Auda pada pagi ini? Diharap semuanya dalam keadaan sihat, ceria selalu dan semoga apapun jua perancangan yang Auda rancang akan berjalan dengan lancar dan semoga kita semua sentiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala walau di mana saja berada. Seperti biasa Auda dari daerah Blyth, saya akan kongsikan antara acara semasa yang akan berlangsung di mana pada esok Ahad 25 hari bulan Januari 2026 akan diadakan satu program khidmat kemasyarakatan Masjidku Bersih siri kedua yang akan diadakan di Masjid Kampung Labi daerah Blyth. InsyaAllah akan diadakan bermula pada pukul 8 pagi. Jadi dijemput ya warga masyarakat Kampung Labi dan orang ramai untuk sama-sama hadir gotong royong mengikuti acara yang diadakan. Seterusnya ada Pusat Dakwah Islamiah melalui bahagian pembangunan mualaf akan mengadakan projek Fathul Barakah 7.0 iaitu satu projek menerima sumbangan daripada orang ramai berupa barang keperluan harian untuk asnaf mualaf yang memerlukan dan bagi daerah Blyth akan menerima sumbangan dari orang ramai pada Isnin 26 hari bulan Januari dan Selasa 27 hari bulan Januari dari pukul 8.30 pagi hingga 4 petang di cawangan dakwah daerah Blyth. Itu dia ada beberapa info semasa dan acara yang akan berlangsung. Seterusnya kita akan beralih untuk mengikuti bahan visual yang telah pun kami sediakan untuk hari ini. Silakan. Jualan pop-up anjuran Jabatan Daerah Blyth diadakan selama 4 hari di kawasan letak kereta Jabatan Daerah Blyth telah menjadi pusat tumpuan komuniti untuk membeli pelbagai barangan istimewa dan produk tempatan.
Jualan pop-up ini bukan sahaja menjadi platform untuk memperkenalkan produk-produk dari daerah Blight, tetapi juga memberi peluang kepada usahawan kecil untuk berkembang dan menunjukkan hasil tangan mereka kepada orang ramai. Bagi peniaga, jualan pop-up ini memberikan peluang yang besar untuk meningkatkan jualan mereka. Dengan meningkatkan pendedahan kepada pelanggan yang lebih luas, tidak hanya produk mereka dijual, tetapi mereka turut mendapat peluang untuk bertemu secara langsung dengan pelanggan dan mendengar maklum balas mereka. Bagi pendapat saya, jualan ini diadakan adalah sangat baik untuk membagi peluang peniaga-peniaga kita ni yang berada di sini di Brunei di Blight ni. Kalau dapat selalu diadakan lah, dibuat setiap bulan kah, untuk bagi peluang peniaga-peniaga kecil untuk mengetengahkan lagi dong punya produk-produk bisnis orang. Alhamdulillah selalu ikut. Setiap ada tu event apa kami akan ikut. Alhamdulillah sambutan sangat menggalakkan di daerah Blight ni lah. Yang macam sambutan event-event dibuat macam mana sangat menggalakkan. Belia-belia kita ni pun masa ni dia kira tua muda masa ni banyak yang mengikuti jualan ni kan, event-event ni, memandangkan masa ni pun peluang pekerjaan ataupun payah kan. Jadi masa ni orang muda-muda pun masa ni banyak yang itulah berjual macam mana kan bisnes. Ni anak ada anak-anak lah selalu lelaki, menantu. Satu family ya? Satu family. Memang orang mau sendiri lah. Memanglah sebabnya kan macam kerja pun ada jual kan masa ni, jadi berjual lah kami jual. Selain memberi peluang kepada pengusaha kecil, jualan seperti ini juga berfungsi sebagai satu aktiviti sosial yang menghubungkan masyarakat. Orang ramai datang bukan hanya untuk membeli, tetapi untuk berinteraksi, bertukar-tukar idea dan mengeratkan hubungan dalam komuniti. Bagus. Sekarang kalau kita lihat banyak belia-belia yang ikut, contohnya buat kopi, buat matcha, buat makanan-makanan macam aiskrim, semua belia-belia. Itu menunjukkan jadi belia-belia tani ada kesedaran untuk berniaga walaupun susah, masa sekarang susah mendapat kerja. Pengalamannya contohnya waktu hujan, jadi diorang pandai berdikari untuk mengusai-ngusai booth sendiri, pandai setting up, tahu apa kekurangan kalau untuk berbisnes yang besar nanti. Jadi ada permulaan untuk belajar cara membuat bisnes yang akan datang. Jualan pop-up seperti ini bukan sahaja satu acara jualan, tetapi satu perayaan komuniti yang meriah. Ia adalah contoh bagaimana usaha kecil dari satu daerah dapat membawa kesan besar kepada komuniti setempat sambil mengeratkan lagi hubungan antara penduduk dan pengusaha. Acara seperti ini adalah contoh jelas bahawa dengan kerjasama dan sokongan antara usahawan dan komuniti, kita boleh mencipta peluang untuk semua. Inilah semangat yang menggerakkan kita ke arah masa depan yang lebih cerah.